Sebagai tuan rumah pastinya kita ada tekanan yang agak luar biasa untuk mengekalkan bukan hanya prestasi atlet-atlet kita, tetapi juga sebagai tuan rumah kita nak pastikanlah kelancaran program tersebut dari segi menyambut tetamu, dari segi keselesaan, kelancaran trafik dan sebagainya. Dan kita juga telah minta pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa keselamatan, polis dan sebagainya untuk terus membantu melancarkan ataupun melicitkan urusan pengangkutan dan keselamatan melibatkan atlet dan pasukan. Dan yang terkini kita sedang dalam proses untuk mempersiapkan dataran kemerdekaan Shah Alam sebagai venue bagi majlis perasmian, dan juga Aneka Walk insyaAllah akan dipilih sebagai venue untuk penutup masuk pada para sumber. Di seluruh Selangor, pejabat daerah, adun-adun, anak-anak syarikat negeri pun turut kita libatkan sebagai agensi atau jabatan angkat bagi membantu persatuan-persatuan sukan. Dan OBD sendiri merupakan salah seorang pengurus bagi sukan tenis. Orang besar daerah pun terlibat sekali sebagai pengurus dalam sukan. Jadi memang kita libatkan ataupun kita babitkan semua pihak, tak kira di peringkat AKOB dan juga di peringkat pimpinan negeri untuk sama-sama menyemarakkan lagi Sukma pada tahun ini.